Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nafisa binti Muhammad Dahlan. Hari ini kami bersiaran dari Pearl Hotel, sempena Digital Travel Storytelling 2026. Pada pagi ini diadakan bengkel storytelling. Tengoklah tu. Hari ini adalah penentu kesaksian storytelling kebangsaan 2026. Terima kasih ya. Apa? Boleh ceritakan aktiviti pada malam ini? Oh, malam ini kita akan naik tour. Ada 10 tempat yang kita akan pergi. Dan ada 2 tempat yang kita akan pergi selama 20 minit. Selepas itu, setiap ada tempat-tempat yang kita akan berhenti. Dan di situ, kita akan mengambil gambar bersama. Dan pada pukul 10.30 kita akan balik semula ke hotel. First sekali saya nak ucapkan tahniah untuk semua finalis. Dah rasa macam lepas-lepas semua dah hilang kan. Sekarang kami berada di Dataran Merdeka. Yeay. Cuma 2 orang setia. Okay, yang pertama ialah saya Nur Akila Natasha. Dan saya pula nak Cimi Syahidil. Menjadi kehormatan terus kekal berada di Digital Travel Storytelling Competition. Bertajuk Tanggal Kampung Pilihmu. Hasil Aish. Sekian dahulu untuk episod kali ini. Bye.